Satu keluarga perlu ada sekurang-kurangnya simpanan 1 kilogram emas. Jika anda berjaya simpan 1 kilogram emas hari ini, anda sudah ada sekurang-kurangnya simpanan sebanyak RM600,000. Anda boleh letakkan target untuk capai simpanan 1 kilogram emas dalam tempoh masa 10 tahun. Kaedah paling mudah yang boleh anda guna ialah bahagikan 1 kilogram emas atau 1000 gram mengikut jumlah ahli dalam keluarga. Katakan, dalam satu keluarga ada 4 orang, ayah, mak dan 2 orang anak. Jadi, 1000 gram bahagi kepada 4 orang bersamaan dengan 250 gram emas untuk satu ahli keluarga. Jadi, anda boleh letakkan matlamat untuk kumpul 250 gram emas untuk setiap ahli keluarga dalam tempoh 10 tahun. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan, 10 tahun bersamaan dengan 120 bulan. 250 gram bahagi 120 bulan bersamaan 2 gram. Bermakna, setiap ahli keluarga anda boleh letakkan matlamat simpan 2 gram setiap bulan. Kaedah yang paling mudah ialah menabung di akaun emas Gap ataupun Gold Accumulation Program. Anda dan semua ahli keluarga boleh daftar secara percuma sebagai ahli public gold. Anda ada pilihan untuk simpan sahaja emas tersebut dalam akaun Gap atau anda boleh keluarkan emas tersebut dari akaun bila cukup gram emas yang anda mahu. Saiz emas fizikal yang anda pilih bergantung pada matlamat simpanan anda. Public gold ada pilihan saiz emas gold bar dari 1 gram hinggalah 1 kilogram dan dinar dari 1/4 dinar sehinggalah 10 dinar. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up di bawah untuk saya daftarkan akaun public gold dan saya akan bimbing anda dengan cara dan langkah terbaik untuk simpanan anda.